Assalamualaikum. 14/4/2026. Apa khabar semua? Okey, mula-mula kita cerita sedikit tentang berita 1-2 hari ni. Pertama kali Mr. Ura nak sebut tentang ketika delegasi Iran ke Pakistan. Sebelum mereka pergi, mereka berbekalkan, iaitu Mustabah Hamini berkata, iaitu apa saja terjadi, pejuang-pejuang adalah di bawah naungan mereka. Jadi perang ni harus dihentikan serta merta. Dan dia juga berkata negara-negara jiran nampak apa yang terjadi dalam perang ni. Jadi dah sepatutnya mereka memilih siapa yang harus mereka pilih. Ini adalah nasihat daripada dia. Dan kita cerita sedikit tentang blokade yang Uncle Sam lakukan terhadap Iran. Apa guna blokade ni? Untuk menghalang China. Lain tak ada, China saja. Especially China. Dan China, tak silap Mr. Ura, tak sampai seminggu ni berkata mereka dah open mereka punya market dan mereka akan hantar minyak kepada negara-negara Asia. Alhamdulillah. Ini harus. Kerana apa? Negara-negara Asia sekarang dalam keadaan bermasalah. Jadi mereka faham. Jadi blokade ni akan menyebabkan perkara ini akan berlaku balik masalah minyak di negara-negara Asia. Jadi China mengambil pendekatan, iaitu Menteri Pertahanan China memberi nasihat kepada Uncle Sam. Kalau buat macam ni, negara Asia makin teruk. Jadi janganlah. Jadi apa guna China, Rusia, Iran beberapa tahun melakukan latihan tentera di tempat yang sama mereka melakukan blokade. Uncle Sam melakukan blokade di tempat yang sama. Rusia, China, Iran melakukan latihan perang. Untuk apa? Mereka dah tahu hari ini apa yang akan terjadi. Inilah teman-teman, mereka tak ada idea macam mana nak jatuhkan Iran. Mereka terpaksa cari idea yang simple. Iran dah blok, mereka blok depan Iran. Jadi ingat, China tak boleh blok. China boleh blok. Dekat Chinese Sea pula China boleh blok. Jadi dalam dunia ni, siapa yang menjaga laluan laut adalah raja lah. Kalau macam tu. Ini Iran belum lagi. Israel takut sekarang kalau Iran yang melakukan serangan dahulu. Mr. Ura dapat rasakan kalau Iran serang dahulu kali ini, Iran akan melakukan serangan dan juga mereka akan blok Selat Hormuz dan Bab el-Mandeb. Apabila mereka sekat Bab el-Mandeb, maknanya 36% ke 30% import Israel akan terjejas. Jadi macam mana nak dapat minyak, nak dapat bekalan-bekalan senjata apa semua, takkan dapat kan. Jadi Iran ada kad lagi untuk mengalahkan mereka. Jadi sekarang Israel takut Iran menyerang dahulu. Dan kita cerita sedikit tentang Caspian Sea. Ini adalah kali kedua Israel menyerang Anzali Port. Kali pertama Rusia memberi nasihat, tapi kali ini Putin memberi amaran, iaitu jika lagi sekali mereka menyerang Anzali Port ni dekat Caspian Sea, kau akan bayar. Kemungkinan apa kita tak tahu. Dan Israel akan bayar kemungkinan tu. Tak tahu apa kemungkinan dia. Kerana Caspian Sea ini adalah penting untuk Rusia, Iran dan negara-negara jiran
untuk menghantar makanan, minyak, apa semua. Tapi kelebihan yang paling besar adalah Iran. Tepung, apa semua daripada Caspian Sea, daripada Rusia mereka dapat dalam perang ni. Jadi ini adalah amaran Iran dan Rusia kepada Israel. Jangan lupa join WhatsApp group Mr. Ura, RM30 setahun. Mesej dekat inbox kalau nak join, okey? Hari-hari Mr. Ura akan sediakan anda berita, paling kurang pun setengah jam je berita, macam-macam berita untuk anda. Dan kita mulakan cerita kita sekarang ni dengan, sebenarnya perang Iran ni adalah penting untuk Rusia dan China. BRICS dalam keadaan koma kan, dengan apa yang terjadi. Tapi yang dapat paling banyak adalah Rusia. Kerana sekarang dah lihat, senjata Uncle Sam semua pergi ke Middle East. Dan juga ekonomi Iran cekik satu dunia. Malah negara EU pun sekarang tengah ada masalah gas, minyak. Jadi mereka, kalau berterusan macam ni, mereka tak mampu nak bagi Ukraine duit. Sebab tu Zelensky komplain, macam mana nak teruskan perang kalau tak ada duit. Duit tu perlu nak bayar gaji askar apa semua. Jadi mereka komplain. Sekarang mereka hanya harapkan drone sahaja. Zelensky adalah raja drone dalam dunia. Tapi untuk Misura hanya sementara je. Kerana teknologi, mereka akan belajar macam mana mereka nak sekat drone-drone. Ukraine dah banyak kali dah Rusia sekat-sekat drone-drone Ukraine yang datang. Teknologi ni bertukar-tukar. Jadi mengambil masa sedikit lah untuk Rusia menahan serangan drone Ukraine. Drone sahaja kekuatan Ukraine, tak lebih daripada itu. Assalamualaikum, selamat petang semua. Hati-hati di jalan raya. Jangan lupa like dengan share berita Mr. Ura. Ura everybody.